Ini adalah ringkasan padat mengenai penghasilan produk berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Awak tahu tak, sebelum kita mula reka bentuk apa-apa produk sekalipun, langkah paling kritikal sebenarnya adalah faham betul-betul apa yang pengguna nak, supaya produk tu nanti tak gagal bila masuk ke pasaran. Okey, so pertama, kita wajib gunakan borang kajian keperluan pelanggan. Daripada kita main teka-teka je apa yang pembeli mahukan, borang ni akan tolong kumpulkan maklumat dengan tepat, direct dari mulut pelanggan tu sendiri. Kedua, melalui maklum balas kajian tadi, kita kena teliti betul-betul kalau wujudnya masalah inventif. Maksudnya, kita nak tengok kalau ada sebarang masalah teknikal atau kelemahan pada produk sedia ada yang perlukan penyelesaian reka bentuk yang lebih kreatif dan inovatif. Ketiga, kita satukan semua perkara tadi ke dalam satu project brief. Segala maklumat berharga yang kita dah kumpul, macam keperluan pengguna dan cara nak selesaikan masalah inventif tadi, mesti direkodkan dalam dokumen perancangan ni, supaya ia boleh jadi kompas dan rujukan utama kita sebelum proses penciptaan sebenar bermula. Kesimpulannya, produk yang hebat tak terhasil secara kebetulan. Ia bermula dengan mendengar suara pelanggan dan disatukan melalui perancangan projek brief yang teliti.